apa yang aku nampak apa semua. So 3 lah Zarina di kanda. Okay, saya cakap satu je lah, Harry Azrul boleh jadi Noah sejarah. Dia ni bagus kat sini, ni bagus sini, bagus sini, bagus sini ni. Rif ni dia ada sifat Ihin tau. Cuma Ihin ni kemungkinan besar Karina akan berubah kalau dia comeback banyak kali pun. Sebab Lufa Air tu sendiri best. Top 4 Top 4 as for now. Top 3 lah, top 3 kan, top 3. Top 4. Top 4 ni dia ada 2 orang yang duduk tempat sama, lebih kurang gitu lah. 2-3 orang duduk tempat sama. Top 3 Okay, top 3. Top 3 untuk perempuan sekarang lah, mostly aku ambil ni in term of tak adalah kata overall, tapi kalau kita campur apa yang aku nampak apa semua. So nombor 3 lah Zarina, nombor 2 Aina, nombor 1 Aslah. Dah tu Laki ni ramai. Laki tak nak lah, perempuan as for now lah. Aduh, korang ni, aduh hai. Tapi tu overall tau, aku kena faham. Bukanlah kata ada spesifik ke apa semua. Nak short filler lambat lagi, tak ada lah. Saya tak start edit lagi, tak ada masa lah nak edit. Jujur kembalinya Azan best balik, thank you. Unblock keyword. Ya ke saya keyword lah. Tu ada tu, boleh sebut je kanda tu. Kenapa Rina? Mungkin sebabkan Rina kot tahun ni ada. So dia punya tu tinggi lah. Dia punya in term of popularity wise, content pun dah start buat and everything. And itulah lebih kurang. Sebab ni sejujurnya tak nampak sangat pun mana-mana sekarang ni. Ni tak cukup banyak masa lagi untuk saya cakap siapa-siapa yang terbaik lah. Manfaat yang kanda. So editor edit tak boleh, saya kena edit sendiri. Esok ada konten tak? Ada. Talent lelaki kecuali kanda Okay, saya cakap satu je lah, Harry Azrul boleh jadi Noah sejarah. Antara dua ni antara yang. Tapi Noah ni dia lain je. Konten aku kadang-kadang bengong kat dia ni. Tapi in term of content dia power lah. Gitu lah. Harry ni sebab tu aku sebut banyak Harry lah. Syami ni konten aku pula. Dia konten dia memang tak ada kan. So tapi mostly Harry lah. Kalau kata for now, laki stronger Harry lah.
antara yang stronger jugalah. Setiap orang ni dia ada kelebihan masing-masing. Tak semua yang, kalau kau nak tengok betul-betul siapa yang ni, apa semua kena tunggu bulan 12 lah. Kena tunggu sampai award lah. Setiap orang ni okay, dia ni bagus kat sini, dia ni bagus sini, bagus sini, bagus sini. Itu. Still tak tahu ke kenapa Malkosyah gaduh. Tak tahu, saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya nak kena tahu tu juga. Saya nak kena tahu pun, saya tak ingat nak tanya. Abang jujur masih nak share tak dalam AI team, dia macam tak wujud. Okay, dia gini tau. Setiap orang ada masa dia, ada period dia sendiri. Kalau contoh betul-betul dia dah tak wujud ke apa yang awak masukkan tadi, sebab sampai masa dia nanti, dia akan keluar juga. Maksudnya gitu. So tak perlu tanya lagi nak suruh saya riliskan ke, rilis hari ni tak function, rilis hari ni tak function apa semua. Saya tahu bila saya nak rasa yang ni kena rilis ke, yang ni dah tak banyak benda yang tak buat. Saya tahu bila. Gitu. For now masa ada lagi. Gitu. Bila masa tak ada, bila masa dia dah ditentukan, awak menangis lah raja-raja rimau ke, awak tiba-tiba awak jadi bagus ke pada lepas pada keluar pun still sama. Macam gitu. Tak nak try Noah Hazan, boleh jadi juga. Apa bagi tahu lelaki yang kemungkinan solo, kena tengok konten. Wish, terima kasih Daus Baju. Tak nak tengok saya dah rilis habis. Tak nak tengok saya dah rilis habis. Tak nak buat konten macam Running Man ke? Tak sempat lagi. First Maja dah ambil kereta. Betul. Ada. Berkata-kata semangat untuk pemula buat YT ni. Kata semangat untuk pemula buat YouTube Dia sama sebenarnya. Kalau tanya mana-mana, thank you Dila. Bila awak tahu awak pemula, perjalanan awak jauh kan? Perjalanan awak jauh kita, bukan jauh, awak tak nampak pun apa yang awak akan dapat pada masa hadapan tu. Betul tak? Awak baru start ni, awak boleh ramal tak esok view awak boleh dapat 100 ke, view awak dah boleh dapat 1000 ke, atau view awak boleh dapat 1,000 ke dalam masa 10 hari ke, seminggu ke, sebulan ke, setahun? Tak boleh. Awak tak boleh ramal pun. Jadi apa yang perlu awak buat bila awak tak boleh ramal benda tu? Awak just buat. Teruskan buat. Sebab satu hari nanti dia akan capai benda tu. Cuma tak tahu bila je. Sebab awak tak boleh ramal bila aku akan dapat first 100,000 view aku, first 100,000 subscriber, first 1M subscriber. Situ. So apa yang awak kena buat? Don't lose hope. Don't give up. Cari mana masa awak akan sampai benda tu yang awak target tu. Itu je lah bagi saya. Dan kalau awak dah buat setahun tak jalan, cuba muhasabah diri. Tengok apa yang ada pada diri awak dan apa yang orang nak tengok, apa awak sajikan kepada orang. Kadang-kadang kita shock sendiri dengan konten kita yang membuat. Sebenarnya kita rasa konten ni best dah, tapi
view tak ada. Why? Sebab mungkin kita rasa kita je rasa best content tu. Gitu je lah. Isteri ni kanda dengan Iskandar dan Rina. Ya. Jangan spam aku block keyword pula nanti. Rina dengan Rif okey juga be. Rif ni kalau kita tengok, sebab apa takut juga Rif dengan Rina ni. Rif ni dia ada sifat Ihin tau. Cuma Ihin ni dia bukan short film ke apa semua. Dia nak buat macam lebih lawa apa semua gini. Macam Rif ni pula dia suka jenis-jenis macam style short film kan. Macam dia buat konten basketball tu kan. So bila benda macam tu, dia take time. Dia sangat take time. So kurang screen time untuk konten. So agak bahaya sebenarnya untuk, sebab Rina pun bukannya orang yang jenis selalu buat konten juga. Itu yang bahaya sebenarnya. Tapi yang penting yang korang kena tahu, kemungkinan besar Karina akan berubah. Besar kemungkinan tu, 80%. Gua tak, kemungkinan bukan Karina sajalah. Semua berubah, semua kosong, vanish balik. Cuma adalah yang akan stay juga. Kita tengok masih lagi, sebab konten surat pun tak start lagi. Sekarang ni yang kita dah shoot tadi ada, cuma tak post lagi, korang pun tak tahu lagi. Cuma sekarang ni saya masih lagi menunggu untuk konten surat. So kita tak buat lagi sebab misteri. And then ada satu lagi konten accept dengan reject tu. So konten-konten ni main peranan besar. Tak adalah main peranan besar juga. Kadang-kadang benda tu pun aku ambil sebagai input lah. Gitu. Lambretta sedap tak? Sedap. Padu. Untuk kategori dia tu padu lah. Gitu. Cuba try capi Aisyah. Benda yang aku nak try juga dulu sebenarnya, masa sebelum Asyaman. Capik dengan Aisyah. Benda yang nak try dulu lah. Banyak. Tak nak try tukar Fail dengan orang lain ke sebab apa? Stres memang lah orang dengar. Fail dengan orang lain sebab Fail selalu comeback. Okay, ni pasal Fail. Sekali lagi aku sebut pasal Fail. Dia bukan sama sekali sebab dia orang tak boleh komit ke. Macam contoh, kalau Fail dengan orang lain dia tak jalan, Luqman dengan orang lain tak jalan. Bukan sebab tu, tapi sebab Fail tu sendiri. Gitu. Saya cakap sekali lagi, kalau dia comeback banyak kali pun sebab Fail tu sendiri best. Tak ada lah partnership macam Fail. Aku boleh cakap macam tu. Macam mana gitu. Korang duk suka lah partnership lain pun, tapi Fail ni something. Dia ada barang. Bak kata Azan, dia ada barang. Gitu.
Kalau tengok masa Lufair ada dulu, aku tak habis-habis. Aku kadang-kadang aku puji, kadang-kadang aku bahan Lufair ni. Dia gitu, tak ada orang yang aku nak membahan. Dia situ lah rindu dia tu. Dia dengar selah, okey tak best. Awak rasa okey? Kita orang tunggu 2 tahun. Apa ni dah? Tunggu apa 2 tahun tu? Kalau kau dengar Rina okey ke? Awak tanya. Dulu ramai juga nak, kan? Mira dengan Kanda. Saya tak tengok Lufair dalam Kota Best. Saya selalu skip. Okey. Terima kasih atas pendapat awak. Tak ada masalah. Dia ada orang macam cakap, ada orang suka, ada orang tak suka, kan? Tapi mostly memang banyak orang. Bukan orang tak suka tau, orang trigger gitu. Tapi aku suka. Tak apa. Dia kadang-kadang sebab konten ni, awak bayang kadang-kadang kita banyak duduk tau. Kita banyak duduk gini. Tapi bila benda tu flat, boring nak cakap. Tiba-tiba Pak Lufair bila dia jadi macam dia jadi semangat balik. Kalau tu saya rasa saya dah buat yang terbaik. Inilah jalan dia. Terima kasih. Tanpa awak, siapalah saya. Bosan. Ngatuk mak. Go. Mari sekali. Okay, bagi kata-kata sikit untuk ni. Good luck. Ya. Tak saya gitu. Asyik gitu. Bila masuk Pak Lufair, apa lain lalu jadi. Mula jadi gitu. Fanaina. Sebab tu Syami selalu perform. Dia tak ada tapis dah. Betul. Mak saya dulu pun tapis juga dalam konten kan. Banyak bertapis satu. Kadang-kadang cut part yang agak macam rasa cerita sekarang macam lebih kepada talk cut jugalah. Isteri tak cukup 2 bulan kan bila tunggu 2 tahun. Apa yang 2 tahun tadi Kenapa tak boleh comeback Siti Min? Boleh comeback, tapi rasa macam relax dulu Siti Min. Gitu. Mana ada. Kalau nak kira lah macam saya cakap tu. Kalau saya nak buat balik hak mana saya impikan tu, tu lah Rizal, Kosyah, Asus, Aimana, Karina. Tapi lu Karina, buat Karina mungkin tidak. Suhak baru, kita buat baru balik. Few talent apa je yang ada strong character. Apa isu Aisyah dengan Mal tak kontak tu pendapat Abel? Tak tahu. Tak boleh nak dijangka apa masalah sebenarnya. Serius. Saya pun tak tahu. Nak tanya ada ke telefon pun ada. Okay, saya nak bagi tahu kita dah start buat
talent sementara setiap tahun tau. Start bulan 8. So situlah talent banyak dah nak start kena release. Itu dah half of year kan.